Sebelum anda scroll video ini, pastikan anda dapat satu maklumat tentang bila waktu terbaik untuk anda beli emas. Save video ini untuk rujukan masa depan anda. Kesilapan pertama membeli emas adalah menunggu harga yang paling rendah untuk bermula. Itu adalah satu kesilapan yang paling besar. Hakikatnya, tiada satu zaman pun yang orang anggap harga emas itu murah. Jadi, bila waktu terbaik untuk beli emas? Waktu terbaik untuk beli emas adalah bila anda ada simpanan lebih daripada 2 tahun dan alihkan kesemua simpanan tersebut di dalam bentuk emas. Bukan tunggu harga rendah. Harga yang dianggap mahal pada hari ini akan dianggap murah untuk beberapa tahun yang akan datang. Kerana emas pasti akan naik dalam jangka masa 2 tahun dan ke atas. Pastikan bila anda nak bermula membeli emas, cara yang terbaik ialah bermula dengan 1 gram yang pertama dahulu dan jadikan ia sebagai harga benchmark anda. Nanti barulah anda faham sama ada harga itu naik atau turun untuk satu tempoh masa. Nak mula menabung emas di Public Gold? Jom saya bimbing anda sebaik mungkin. Miskin di usia muda adalah pengalaman kehidupan. Tapi miskin di usia tua adalah penjara kehidupan. Boleh tengok pin video saya langkah-langkah untuk mulakan simpanan emas bersama Public Gold. Semoga perkongsian saya bermanfaat. Langkah pertama anda akan memberi impak yang besar untuk masa depan anda. Jangan lupa follow.